Selamat petang, saya Mr. Pang. Hari ini saya nak recommend kawan-kawan kereta ni. Okey, tahun 2016 Toyota Fortuner 2.7. Ini petrol punya. Dulu diesel murah, sekarang diesel sudah mahal. Pakai ini petrol punya kira okey lah, kira okey. Dalam semua original lagi ya, semua original lagi. Engine pakai Go VTI. Okey, jalan belakang sub, depan sub boleh. 4 view lah, ada 4 view, ada 2 view. Pun boleh juga. Tapi dia tak ada turbo ah, tak ada turbo. Boleh nampak dia memori semua original lagi. Kereta baru stiker sampai sekarang. Di sana pun sama juga. Gam original. Harga jual 74,800. Kereta ini boleh duduk 7 orang. Boleh bawa 7 orang. Lepas tu nak masuk kebun tinggi. Dia banyak tinggi. Dia ada 4 view, ada 2 view pun boleh. Kalau kat jalan raya boleh tutup jadi 2 view saja. Jimat minyak. Okey. Dia punya dalam semua leather lah. Elektronik seat, push start button. Lepas tu belakang power boot pun ada kasih you. Ini Toyota punya recording lah, original punya. Tadi saya ada tengok biasa pasang kat sini punya, kat tengah-tengah sini. Pedal seat ada bagi you. Pedal seat ada kasih you. Ingot boot, power boot pun ada. Toyota punya player, original player. Dalam semua leather lah, sampai belakang macam ni. Tengok belakang. Fully leather. Okey. Kalau tak ada duduk orang boleh letak barang lah. Dia tak silap air, dia boleh naik punya. Biasa dia duduk macam ni. Dia ini kena, ini buka boleh lipat. Lagi luas. Boleh tidur belakang pun tak apa, pergi camping. Off road pun boleh. Okey. Lepas tu saya tak sure dia atas ada dah. Ada sana ada nampak lubang boleh ikat bracket ke atas. Tahun 2016 tahun 2016 Toyota Fortuner 2.7 punya, 2.7 cc. Harga jual 74,800. Ini jalan petrol punya, bukan diesel bukan diesel. Tapi dia punya function semua ada lah. 4 view, 2 view pun ada. Duduk 7 orang pun ada. Lepas tu Toyota punya kereta jangan risau, memang banyak tahan lasak. Memang banyak tahan lasak. Plate nombor pun cantik. Kalau bos-bos kawan-kawan siapa tengah cari satu kereta yang boleh bawa banyak orang, boleh masuk kebun, kita sini ada sebiji, baru sampai aja. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.